Ini karakal, seekor kucing liar yang terkenal dengan muka marah dia. Tapi selepas kajian tidak rasmi dijalankan, saintis mendapati ada satu makhluk yang kadang-kadang lebih menggerunkan, yaitu istri yang baru siap mengemas rumah, kemudian nampak stalking suami atas lantai. Karakal bila marah, dia akan mendesis. Istri pula tak perlu mendesis. Dia cuma sebut nama penuh suami dengan nada perlahan. Itu pun dah cukup buat satu rumah senyap. Karakal mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Bunyi mangsa bergerak dalam semak pun dia boleh dengar. Tapi isteri pula boleh dengar bunyi anak buka balang biskut dari dua bilik berbeza walaupun sedang menonton drama. Karakal mempertahankan kawasannya dengan agresif. Isteri mempertahankan rumah yang baru dikemas dengan tahap kesungguhan yang hampir sama. Siapa yang pijak lantai ini dengan kaki kotor? Dan yang paling menakutkan, karakal boleh melompat tinggi untuk menangkap burung. Manakala isteri boleh muncul secara tiba-tiba dari mana-mana sudut rumah apabila terdengar bunyi sesuatu pecah. Namun bezanya karakal memburu untuk hidup. Isteri membebel kerana dia seorang diri yang cuba memastikan rumah tak bertukar jadi zoo. Jadi kalau nampak karakal dengan muka garang tu, jangan takut sangat. Takutlah kalau isteri dah mula cakap, "Abang, mari sini kejap, kita bincang sikit." Biasanya perkataan sikit itulah yang paling panjang. Sebab semua suami tahu, semakin lembut suara itu, semakin panjang mesyuarat yang bakal berlangsung,